Salam semua. Tokoh media Datuk Kadir Jassin menyindir keras kemelut dalaman Parti Bersatu apabila mencadangkan parti itu pecat semua pemimpin dan tukar nama kepada hanya satu. Menurut beliau, jika semua pemimpin dipecat dan hanya tinggal seorang saja, maka tidak akan ada lagi suara yang mencabar, mengkritik atau melawan kepimpinan parti. Beliau turut menyindir bahawa pemimpin yang tinggal itu boleh terus memegang apa sahaja jawatan yang diinginkan tanpa perlu berdepan cabaran dalaman. Maka pemimpin yang satu itu pun bolehlah bersenang diri menjadi presiden atau apa-apa juga jawatan yang dia berahikan, katanya. Kadir turut menyindir budaya pak turut dan kaki ampu yang didakwanya semakin membarah dalam parti itu, sambil mendakwa mana-mana pemimpin yang berani bersuara akhirnya dikenakan tindakan disiplin, digantung atau dipecat. Bila hendak tebuk atap untuk jatuhkan Dr. Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020, boleh pula mereka lawan beliau. Mereka boleh lawan dan jatuhkan orang lain, tapi orang lain nak kritik dan nasihat mereka tak boleh, katanya. Kenyataan itu dilihat menyentuh ironi dalam Bersatu apabila parti yang lahir atas slogan reformasi politik kini didakwa semakin menyerupai budaya politik lama yang menolak perbezaan pandangan. Ini bukan kali pertama Kadir mengkritik Bersatu. Sebelum ini beliau pernah mendakwa parti itu berpecah akibat perebutan kuasa, sikap tamak dan kegairahan sesetengah pemimpin terhadap jawatan. Keyakinan rakyat semakin terhakis terhadap Bersatu dari episod perebutan kuasa ini. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.